Malaya Communist Party. Jangan lupa like, share and subscribe to my YouTube channel ko Raya Rama Iskandar. Kita nak main game part 2. Let's take over the world. Malaya Communist Party. Let's take over the Bangladesh. Pemerhati turut menimba cadangan berkenaan jelas bertentangan dengan Akta KWSP yang ditubuhkan bagi memastikan simpanan hari tua kekal sebagai hak mutlak pekerja, bukannya dikawal oleh kerajaan. Katanya tindakan kerajaan cuba mengurus atau mengawal dana pencarum adalah satu bentuk campur tangan tidak wajar terhadap simpanan rakyat sendiri. Sebelum ini, bekas pemimpin UMNO Isham Jalil dalam hantaran menegaskan kerajaan sebenarnya tidak mahu membenarkan rakyat mengeluarkan duit KWSP kerana dana itu menjadi sumber pinjaman utama kerajaan. Kita bayar kerajaan cukai, kerajaan bayar pada EPF, EPF bayar kita balik. Habis lalas kita dapat apa? Tak dapat lah. So this is the actual reality yang orang-orang dalam kerajaan ini tak cakap. Malah beliau turut menyindir kerajaan menggunakan alasan risau hari tua semata-mata untuk menutup hakikat sebenar bahawa duit rakyat digunakan untuk menampung hutang kerajaan. Mulas lanjut, pemerhati itu berkata kenyataan Isham itu ada asasnya jika benar kerajaan membenarkan cadangan menukar skim KWSP kepada skim pencen diteruskan. Tegasnya, separuh daripada caruman KWSP berasal daripada gaji pekerja sendiri, bukannya bantuan atau subsidi kerajaan, dan campur tangan kerajaan terhadap dana itu ibarat merompak simpanan rakyat secara sah. Justru katanya sebarang cadangan menukar skim KWSP kepada skim pencen bukan sahaja tidak praktikal, malah boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap pengurusan dana awak. Tegas pemerhati, jangan sentuh duit rakyat, jangan ubah skim, jangan usik KWSP, biarlah rakyat urus simpanan sendiri, bukannya kerajaan. Apabila 70% daripada belanjawan 2026 dihabiskan untuk
untuk pengurusan, jangan pelik kenapa kerajaan terpaksa pinjam. Kita bukan urus negara, kita umpama biayai penjawat awam. Seorang pemerhati susulan kenyataan Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, yang mendakwa kerajaan tidak pernah meminjam untuk menampung perbelanjaan operasi. Menurut pemerhati, daripada keseluruhan belanjawan 2026 sejumlah 470 bilion ringgit, yang mana hampir 70% iaitu sekitar 338 bilion ringgit digunakan untuk menampung kos pengurusan seperti gaji, elang dan pentadbiran, manakala hanya kira-kira 81 bilion ringgit diperuntukkan untuk pembangunan sebenar. Malah katanya kerajaan dilihat lebih sibuk mengurus daripada membangun, menyebabkan dana pembangunan kering sebelum satu projek pun bermula, dan ia seolah-olah memaksa kerajaan terus hidup atas pinjaman. Terdahulu Amir Hamzah menyatakan setiap pinjaman dibuat oleh kerajaan adalah bagi tujuan membangunkan masa depan negara seperti membina prasarana, memperkukuh daya saing dan menyediakan peluang saksama untuk rakyat. Bagaimanapun sedangkan dalam sektor tersebut boleh dialih semula kepada pembangunan sekaligus membolehkan negara maju tanpa perlu bergantung pada pinjaman. Pemerhati turut menyelar lambakan penjawat awam yang disifatkan umpama biawak hidup tidak produktif dan tidak memberi sebarang pulangan kepada negara. Sebaliknya, terus menelan sebahagian besar perbelanjaan negara tanpa hasil nyata. Sebelum ini, di Berita 757, pemerhati yang sama berkali-kali menyatakan usaha reskill dan 说恋爱和谁谈都一样的姐妹，她是没体验过真人段位的心动暴击，快餐式社交只会用 AI 复读机陪你尬聊，而他星球直接把185体育生加白袜雪场的真人情绪价值拉满。这里有人陪你追剧到深夜，也有人带你登山看日出，灵魂契合的伴侣才能解锁分享童年秘密、畅想婚礼场景的专属心动体验。真正优质的恋爱要聊够冷暴力、VS 吵架、婚后经济独立等敏感话题，更要会制定共同目标，创造回忆杀。那些说和谁谈都一样的，他是日常的手机里充满双人旅行少年。宝子们记住，谈恋爱可以来他星球，都是优质阳光大帅哥，全都供你选择。想找人前小奶狗，然后大狼狗的朋友吗？就来他星球吧，接着你匹配你的心仪小哥哥，陪你聊天组 CP，找到你喜欢的声音，邂逅你的那个。 Jika mana-mana negara tidak setuju dengan syarat yang ditetapkan, maka mereka tidak perlu menghantar rakyatnya bekerja di Malaysia. Selain itu, pemerhati menyarankan negara luar mengambil semula rakyatnya yang bekerja di Malaysia sekiranya tidak berpuas hati dengan dasar baharu tersebut. Menurut pemerhati, segala urusan kemasukan pekerja asing ke Malaysia wajib melalui Kementerian Luar Negeri KLN atau Wisma Putra, bukan sewenang-wenangnya ditentukan oleh kedutaan atau pihak lain. Sebelum ini, kerajaan melalui KLN menetapkan 10 kriteria wajib untuk agensi luar negara membekalkan pekerja ke Malaysia. Memetik laporan Malaysia kini, antara syarat yang dianggap kontroversi ialah agensi yang menghantar pekerja asing ke Malaysia perlu mempunyai pengalaman mengurus sekurang-kurangnya 3,000 pekerja dalam dan menempatkan pekerja ke sekurang-kurangnya 3 negara. Bagaimanapun, Persatuan Agensi Pengambilan Pekerja Asing Bangladesh BAIRA dan Persatuan Agensi Pekerjaan Asing Nepal NAFIA berkata 10 kriteria ditetapkan KLN adalah mustahil dipenuhi hampir semua agensi termasuk yang berpengalaman. Malaysia dipelawa kerana tegas, konsisten sejak era Tun Dr. Mahathir Mohamad. Demikian tegas seorang pemerhati susulan Mesir dan Perancis mempelawa Malaysia menjadi penyelaras bersama dalam deklarasi New York bagi pembangunan semula Gaza. Jelas pemerhati, pelawaan itu bukan kerana Malaysia negara besar, sebaliknya kerana ketegasan yang konsisten membela Palestin sejak era Tun Dr. Mahathir lagi. Menurut pemerhati, walaupun Indonesia antara negara dengan penduduk Muslim teramai, mereka tidak dijemput kerana dilihat lebih cenderung menyokong penyelesaian two-state serta berpihak kepada Israel. Sebelum ini, deklarasi New York sudah disertai negara-negara seperti